Buffet RM300, beli makanan dekat bazar macam nak kenduri. Tapi hujung-hujung, makanan masuk tong sampah. Sementara kita membazir, ada orang berbuka dengan seteguk air. Nak tahu betapa teruknya pembaziran makanan pada bulan Ramadan? Korang dengar ni. Kita kena cakap pasal satu benda ni. Ramadan sepatutnya bulan keberkatan. Tapi, kenapa jadi bulan paling banyak makanan terbuang? Nak tahu berapa banyak? 90,000 tan makanan dibazirkan sepanjang Ramadan tahun lepas. Itu lebih kurang 3,000 tan sehari. Dan yang lagi mengejutkan, 24% makanan yang dibuang tu sebenarnya masih elok dan boleh dimakan. 3,000 tan satu hari. Kalau tukar jadi nasi lemak, confirm boleh bagi makan satu negara. Setiap kali bulan puasa, kita pagi-pagi dah fikir nak makan apa. Buffet hotel berlambak, harga RM200 ke RM300 sekepala. Pergi bazar Ramadan, semua nampak sedap. Beli ayam pecik, beli nasi tomato, beli air balang 3 warna. Sampai rumah, perut kenyang dengan satu pinggan je. Yang lain masuk tong sampah. Sebenarnya, pembayaran makanan naik 15 ke 20% setiap kali Ramadan. Kita selalu fikir, tak apa, rezeki lebih. Tapi realitinya, rezeki tu bukan untuk kita seorang. Kalau membazir, itu bukan rezeki. Itu dosa. Sekarang, cuba fikir sekejap. Kita buang makanan sebab terlebih beli. Tapi orang dekat luar sana, yang nak makan pun struggle. Dekat Malaysia sendiri, ada keluarga berbuka dengan nasi putih dan kicap je. Dekat Palestin, saudara kita berbuka dengan seteguk air dan sekeping roti sambil hidup dalam ketakutan sebab bom boleh jatuh bila-bila masa je. Kita makan buffet RM300. Mereka tak tahu esok ada makanan ke tak. Sebenarnya, kita boleh buat benda simple je untuk stop pembaziran ni. Ambil makanan ikut keperluan je, bukan ikut nafsu lapar. Lebihan makanan, simpan buat sahur, sedekah dekat jiran atau bagi orang susah. Kalau ada duit lebih, sponsor makanan untuk orang yang betul-betul perlukan. Tak rugi kalau kita bagi lebih, tapi rugi kalau kita membazir. Ramadan ni bukan bulan nak flex makanan paling mahal, tapi bulan nak belajar bersederhana. Jadi, rasa-rasa buffet Ramadan ni worth it ke membazir? Drop komen dekat bawah. Jangan lupa like, share dan komen Voice of KL untuk lebih banyak isu semasa.